Mark Zuckerberg sanggup labur 14.3 bilion USD atau 67 bilion ringgit untuk tarik budak umur 28 tahun ni kerja dengan dia. Siapakah dia? Apa yang dia tahu pasal AI sampai semua orang berebut? Nama dia Alexander Wong, anak kepada imigran dari China, tapi dia lahir dan membesar di New Mexico, Amerika. Pada umur 19 tahun, dia drop out dari MIT dan terus tubuhkan syarikat AI sendiri, Scale AI. Scale AI ni bukan macam ChatGPT, tapi dialah orang belakang takbir yang suap data untuk latih AI. Data, image, video, dokumen, semua dia labelkan dengan tepat. Tesla, OpenAI, US tentera sendiri, semua pernah guna servis dia. Sekarang tahun 2025, Meta makin ketinggalan dalam dunia AI. OpenAI laju, Google pun tak tunggu. Jadi Mark Zuckerberg terus labur 14.3 bilion USD, beli 49% saham Scale AI dan tarik Wong kerja dengan dia. Wong pernah cakap, AI bukan sekadar teknologi tapi senjata. Sekarang ni US dengan China tengah berlumba. Siapa kuasai AI, dia akan kuasai dunia. AI untuk ketenteraan, pengawasan, propaganda, semua dah mula. Umur 28 tahun tapi dah dikira mastermind dalam perang teknologi dunia. So korang rasa siapakah yang bakal menang dalam AI war ni? US ke China?